Contoh kau pergi majlis berkatan, makcik kau tanya, kau tak ada anak lagi. Dia tanya kau, bila nak ada anak? Kau tak jawab. So what? Tapi kau tak ajar, kau tak jawab. Bila nak ada anak? So what? Macam nak jawab orang yang tak ada masa depan sebab kerja sendiri? Tak payah jawab. Kau ingat ni sekolah ke? Kepala otak korang lah. Lagi satu, korang punya masalah ni, korang terbawa-bawa sistem sekolah. Siapa bagi tahu it's an obligation untuk kau reply orang punya soalan? Faham tak? Untuk apa kau jawab? Bukan, contoh dia kata, kau tak ada masa depan lah, lepas tu kau berdiri je lah. Dia duduk depan kau. Kenapa kau buat kerja sini? Kau tak ada masa depan. So what? Kau macam tu tak boleh? Kau ingat ni apa? Sekolah kena duduk. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Isi. Hey. Kang, kau ingat ni sekolah ke? Nampak macam kelakar, tapi itulah berlaku kepada manusia di seluruh jagat raya. Dia dipaksa isi tempat kosong. Logik tak? Bila dah dewasa, orang cakap dia macam-macam, dia ingat dia kena jawab. Tanggungjawab kita kena jawab soalan orang. Contoh kau pergi majlis berkatan, makcik kau tanya, kau tak ada anak lagi. Dia tanya kau, bila nak ada anak? Kau tak jawab. So what? Tapi kau tak ajar, kau tak jawab. Bila nak ada anak? So what? Sebab apa kita diam lebih baik? Sebab kalau kita jawab balik, dia boleh tombang daripada kursi. Sebab bab anak sama dengan bab ajal dan maut. Betul? Tak tahu. Siapa yang tahu? Kau tahu ke kau boleh dapat anak? Contoh, kau berjima, kau meninggalkan sperma di dalam faraj, kau confirm ke kau boleh dapat anak? Belum confirm. Sebab kita tak tahu dia rezeki. Sama macam ajal dan maut. Kalau makcik kau tanya sambil dari sini tanya kau bila nak ada anak, kalau kau tanya soalan yang sama, makcik bila nak mampus, agak-agak bergerak ke tak alkom dia telan sirih tu tadi, terus dia mati. The same question je. Dia tanya kita benda yang kita tak tahu. So kalau kita jawab soalan yang sama, dia pun tak tahu. Makcik bila nak mampus, agak-agak apa jadi kat dia? Sirih tadi termasuk dalam halkom dia, berhenti bernafas, dia terus mati. Sebab itu diam lagi elok. Dia tanya kau, kau kerja sini tak ada masa depan, kau ni anak dah satu, bila nak anak dua, kau diam je. Lebih elok. Faham?